Kenapa emas tiada dividen? Kenapa emas public gold tiada dividen? Sebelum anda tanya soalan ini, anda perlu faham sifat emas itu sendiri. Sifat emas ni tak boleh dicipta. Emas tak tumbuh dalam tanah atau tumbuh tunas di keliling emas. Jadi secara logiknya, emas ini nilainya kekal sampai bila-bila. Tetapi hakikat ini hanya tertakluk kepada emas fizikal seperti ini. Jika anda faham sifat emas yang nilainya kekal sampai bila-bila, maka anda akan faham bahawa keuntungan simpanan emas 100% atas sebab kenaikan harga emas itu sendiri. Anda juga perlu faham konsep dividen iaitu keuntungan dari pelaburan. Contoh ASB atau tabung haji, duit simpanan anda digunakan oleh ASB dan tabung haji untuk dilaburkan pada satu tempat dan keuntungan pelaburan tersebut diberi dalam bentuk dividen. Jadi, syarikat jual beli emas dapat memberikan dividen dari pelaburan emas. Soalan ini untuk anda kaji sebelum anda buat keputusan untuk melabur duit anda. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 ataupun nak bermula dengan 1 gram, boleh rujuk pin video di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.